Panas betul badan adik ni, Mak. Kita bawa dia pergi klinik je lah. Bukakan air ni. Lepas tu nanti bawa sudu dengan air panas, ya? Mak! Air dah tak ada, Mak! Dia ni kelakar lah. Muka Cili macam hantu. Nini. Boleh diam tak? Nak kan nak main Cili, tak payah pukul orang lah. Bising tu tak? Ampun. Dah Cili dah. Sudah. Jangan dilayan Leni. Dia yang kacau dulu. Kakak pukul Nini. Nak gaduh lagi? Nak gaduh? Suka rumah ni terbakar. Fed up tu tak? Ni semua salah Bapa. Tapi Leh, tidur sekarang. Tidur. Jangan kau salahkan bapa engkau, Kau tak tahu susahnya dia. Dia kerja siang malam untuk kesenangan siapa? Tak selesakan kita kan? Susah sikit. Sabarlah, Jang. Sikit? Banyak tu adalah, Mak. Ma? Oh, Ma? Hei, kenapa bergelap ni? Berlilin-lilin lagi, ha? Makcik Kepo datang pula. Rosak kan je, Kak? Rumah orang lain tak pun. Kena potong tak? Tak tahulah, Kak. Laki kau mana? Kerja. Laki kau tu siang malam kerja. Tapi api pun kena potong juga. Kesianlah aku tengok kau. Engkau ni macam dah jatuh di tipe tangga lagi. Mak, jangan dilayanlah orang macam ni. Tolong tidak. Kat mulut tu adalah. Panaskan orang. Kurang ajar punya budak. Adalah, aku nak balik ah. Maaf ya, Kak. Maaf, Kak. Ayolah. Maaf, Kak Kia. Masuk dalam sekarang. Sekarang bangun. Bangun ini. Nah. Anak terantuk dalam tu, almari. Tak nak bawa lilin. Cepat. Macam orang nampak ramai-ramai ni, cepat. Jangan main-main. Nah. Tumpang isi leh. Leh, cepat Leh. Jangan main-main. Jangan. Angkat Leh, bawa pusat dia air. Baik-baik jangan tumpah-tumpah. Apa ni? Terima kasih. Makcik yang jual nasi dekat kedai kopi tu, dia kata nasi ni dah habis dijual. Tu dia kasih Nini. Yalah, tak apalah. Nanti lepas makan nasi ni, Nini boleh pergi sekolah Tapi hari ni Mak tak dapat bagi duit belanja tau. Pasal bapak pun balik. Tak apa Tunggu Ma? Oh, Ma? Ma? Ya, Kak. Kejap. Ini makan ni. Kita nak makan. Ini makan. Tak apa. Kita nak makan nanti. Ada apa, Kak?
laki kau dah tahu pasal rumah dia tak berlampu? Belum, Kak. Dia tak kasih kau duit ke? Kasih. Suruhlah dia cari kerja yang lain, yang lebih besar sikit gaji dia. Sudah makanlah. Nini nak pergi sekolah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Sile, Nini pergi dulu Tapi Abang Kak dia kata sekarang ni susah nak cari kerja, Kak. Usahalah sikit. Mak, Nini pergi sekolah dulu Yalah. Baik-baik, Tini tak salam Mak Kia? Baik-baik, sayang, Ma, aku nak tanya sikit lah. Kau jangan kepo aku ni. Tapi kau jangan kecil hati, Apa dia, Kak? Aku ni bukan apa. Aku kesian tengok kau. Kau ni aku tengok. Kau sangkut lagi, Asma. Dah berapa bulan ni? Tak, Kak, saya tak perasan pula. Tak perasan? Aku ni bukan nak masuk campur urusan kau, Asma. Tapi dalam keadaan kau yang macam gini, kalau betul kau ni mengandung, payah. Bertambah rumit. Anak-anak kau tu masih kecil-kecil. Masih sekolah lagi. Tak terfikir ke kau? Saya pun rasa macam itu juga, Kak. Hati saya ni Tuhan ajalah yang tahu, Kak. Dah tu, laki kau dah tahu? Takut saya nak bagi tahu, Kak. Engkau ni tak rancang ke? Engkau ni subuh sangat. Mulut yang ada tu susah kau nak isi. Kau tambah lagi satu. Payahlah. Itu lagi satu tu. Biar Wak hidup yang kau tanggung tu. Sudahlah. Nak balik. Saya mencekik aja dia. Balik dululah. I'm coming. Sabarlah. Cantik. Masuk ah. Apa hal kau pagi-pagi datang ni? Oi, apa hal lah? Moncong sampai boleh gantung baju. Air api rumah aku kena potong. That bad? Aku fed up, tahu tak? Boring. Sabarlah. Sabar? Aku dah sampai sini kau suruh aku sabar. Lily, aku dah tak boleh tahan lah. Aku malu tau dengan jiran-jiran. Kita susah, orang kata. Kita senang pun orang kata. Jadi, kenapa kau mesti takut dengan orang? Rumah kau bergelap. Ada orang tolong? Tak. Orang kata lagi ada kan? Biasalah. Jadi, kenapa kau kena takut dengan orang? Manusia ni lebih suka mengata dari menolong. Kalau dulu, diorang bantu keluarga aku tak pilih jalan ni tau. Sudahlah. Pagi-pagi gini, tak baik cakap pasal perkara ni. Kau tak sekolah hari ni? Tak. Cikgu tu, asal tengok muka aku je, tanya pasal duit yuran tak bayar. Aku bingit. Kalau gitu, kau buatlah apa yang kau suka. Nanti petang kau boleh ikut aku. Kau nak breakfast tak? Okeylah. Okey, bye.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak, cari siapa, Nak? Asma, Saya. Nak ni siapa? Saudara, Bukan. Bukan? Kalau bukan, kenapa cari dia? Ada hal sikit. Oh, dia tak ada lah tu. Dia ke bawah agaknya. Air lampu dia dah kena putus. Sebab tu satu rumah mandi kat Tandas Awang tu. Itu pun orang dah balik. Makcik pergi dulu, Mak, ada orang datang tu. Air. Pakcik Rashidah. Baik. Baik. Dah, biar tinggalkan kat situ. Masuk dalam dia. Saya terus masuk. Tak apa. Biarkan nanti basah baju. Masuklah. Duduklah. Kak, nampaknya kedatangan saya ni tepat pada masanya. Kenapa pula? Permohonan Cik Kadir dah diluluskan. Tapi kakak atau Cik Kadir sendiri yang harus datang ke pejabat untuk dapatkan voucher tu. Lepas tu bolehlah pergi ke pejabat ARP, bayar hutang. Nanti dapatlah bekalan tu balik. Ayolah, insya-Allah lah tapi kalau Abang Kadir tak dapat datang, kakak boleh datang kan? Boleh. Ayolah. Barah menyerang tanpa mengambil kira rupa, usia atau jantina. Cakap dengan saya, Fahmi. Awak okey? Saya okey bermaknanya saya okey lah. Imperfection tu. Flavor that scores big. Value that's unbeatable. That's Pizza Hut's 10-10 deal. Get a regular pan pizza for just $1.10 with a minimum spend of $15. Order now with promo code 1010pizza. Offer ends 12 October. Mak, Mak lagi belajar tau kat depan tu. Depan mana? Kat depan blok tu lah. Lagipun ada lampu terang sikit, sejuk sikit. Yalah. Pergilah. Nini nak ikut, Mak. Boleh, Mak? Nak pergi juga? Nak. Nah, pergilah. Cepat balik, Cepat sikit. Le. Le, kau. Ya Allah. Bedak banyaknya. Nanti temankan budak-budak tu kat bawah. Turun bawah. Jangan merayap-merayap Mak. Jangan nak pergi makan sekejap. Nak tumpang belajar. Duduk kat rumah tak boleh. Jangan kalau ada kat rumah boleh juga tahu tengok-tengokkan adik-adik tu. Macam mana nak belajar, Mak? Gelap macam ni. Periksa nak dekat, Mak. Yalah. Tapi cepat balik. Jangan buat macam kemarin. Tak balik langsung. Dia ingatkan nak tidur rumah dia. Janganlah. Kan Mak besok nak minta Jah temankan Mak pergi ke pejabat kebajikan tu nak ambil apa tu. Nanti Mak tak tahu baca. Yelah. Ingat balik.
Di sini rupanya kau. Bang. Keliling aku cari kau. Ada orang cari ke bang? Tak ada. Penatlah bang. Ngantuk lah saya. Kau kan off hari ni. Saya tolong Mr. Chong punggah-punggahkan barang. Dapat duit sikit bang. Manalah kau tak penat. Punggah barang tu kan bukan kerja senang. Kau tu bukan sihat sangat. Tengok kaki kau tu. Belum baik betul. Bolehlah bang. Kalau tak gagalkan, mana dapat rezeki? Entahlah Kadih. Tentang ini aku puji kau. Tapi kalau akulah, kalah dah. Ingat mata anak-anak bang. Dah, sudah. Bangun. Mari ikut aku. Allah. Kita pergi round kat depan. Ada berapa tadi bang? Macam biasa lah. Bang, macam mana bang? Mana? Ini tak tahu ni tanya Cik Leo. Cik Le buat je lah. Cik Le yang kerja tu. Cepat. Ni. Kopi kat sini. Okey. Ini. Ya, kita naik taksi gemuk. Wah, ini gemuk. Jangan naik taksi gemuk tadi. Tengok ni, tengok. Jangan naik taksi gemuk. Ada tu. Yang tak ada. Ini cerita apa? Cerita tu ni. Dia tulis ni. Kau lihat sendiri. Pelbagai kegiatan yang disediakan di community club tu. Tapi, kalau belia-belia kita ni tak tahu lagi apa akan fungsinya, kau nak salahkan siapa? Mungkin kurang informasi agaknya. Kau jangan berikan alasan lah. Tu, kau lihat tu. Tahan mereka duduk di bawah kolong blok. Kan baik kalau mereka duduk di community club aja. Bukannya jauh sangat. Aku nak pergi tanya mereka. Assalamualaikum. Salam. Kakak duduk boleh? Boleh. Adik buat apa ni malam-malam kat bawah blok? Belajar. Belajar? Kenapa belajar kat sini? Tak belajar kat rumah aja? Rumah tak ada api. Tak ada api? Kau. Kenapa tak ada api? Kena potong kata mak. Sebab kami tak ada duit nak bayar. Apa kau? Memandai je. Kau fikir kau nak kerja lah. Tak ada duit. Ni siapa? Cik Le. Cik Le? Kakak jumpa mak, boleh tak? Ajak Cik Le jalan sekali. Boleh. Yuk, kita jalan sekarang. Nak pergi mana ni? Nak balik. Sekejap sebab kakak ni nak jumpa mak. Baik, Cik Le. Yes.
tak percayalah. Dalam kita hidup mewah dan makmur ni, ada juga orang yang miskin macam tu. Kau perasan tak kat rumah dia tu? Perabot dia, semua barang-barang kutip. Kesian Nampak. Mana perginya ni persatuan-persatuan? Yang kononnya sentiasa nak menggulurkan bantuan. Kau ni tak boleh salahkan diorang. Manalah diorang tahu perkara ni. Esok, bila berita aku keluar nanti, banyak badan-badan bantu diri yang datang sibuk menghulurkan bantuan. Kau tengok je. Kalau kau tak percaya cakap aku. Itu kan dah tugas diorang. Bila diorang dah tahu, barulah datang membantu. Esok cerita aku tentu akan jadi cerita yang hangat. Aku nak tanya kau sikit. Apa dia? Apa agaknya perasaan diorang bila cerita tentang kemiskinan diorang tersebar dalam surat khabar, jadi berita hangat? Maksud kau? Apa yang kita lakukan ni seolah-olah membuka pekung di dada diorang tau. Untuk tatapan orang ramai. Kau tahu tak? Tujuan kita baik. Kalau kita tak beritahu orang ramai, macam mana mereka nak tahu? Kau fikir bila orang tu semua dah tahu, masalah diorang tu akan selesai? Please lah Zakia. Macam mana agaknya perasaan budak-budak tu bila berdepan dengan kawan-kawan nanti? Macam mana perasaan saudara mara diorang? Kau pernah fikir tak pasal tu semua? Vi, kau tak faham ke? Tujuan aku ni baik. Kita mestilah beritahu orang ramai. Yang kat Singapura ni sekarang masih lagi ada orang yang miskin yang perlukan bantuan kita. Macam betul aja. Agaknya kau ni pentingkan diri kau sendiri. Yelah, sebab dengan berita ni tentu nama kau naik punya kan. Dah lah aku nak balik. Tunggulah aku. Cik Asma. Mari ikut saya. Masuk. Kami tahu keluarga kakak memang perlukan bantuan. Kan saya sedang menguruskan. Tapi kakak cakap yang tak ada orang nak bantu kakak. Kenapa kakak cakap macam itu? Siapa yang cakap kita nak bantuan? Kakak yang cakap dalam surat khabar. Surat khabar? Surat khabar apa? Nah, ni. Baca ni. Baca je. Menurut laporan tu, tiada bantuan yang diberi. Sehingga keluarga bergelap dan air dipotong. Kan saya sedang usahakan. Dah dapat dah pun. Mak, cerita kita keluar dalam surat khabar. Macam mana boleh jadi macam ni? Buat malu je. Mak! Kak Asma! Bani, mana tu? Ini! Apa yang ni mana? Cik Lin mana? Cina nak itu semua Cik Lin nak. Alah, apa Cik Lin? Cik Lin ambil ni lah. Itu mana boleh makan tu? Ini. Ni air apa ni? Ni sedap tak? Sedap. Putih lah. Bani yang tu nak Sedap tak? ni. Bani. Siapa kasih ni? Mak, ada orang bagi mak ni semua. Nak keropok kat ni. Sedap ni keropok. Siapa kasih? Mak, Nini dapat duit. Mak. Oh, Mak. Mak, mana aja kau pergi ni, Mak? Ramai orang datang tadi, Mak. Semua orang tanyakan kau, Mak. Mereka datang semua nak menderma. Mereka kesian baca cerita kau nak beranak tak makan. Ini aku bawa lauk untuk kau, Mak. Ambillah. Wartawan tak datang ke lagi? Ambillah lauk ni. Aku balik dulu, Ya. Macam-macam. Beras ni kalau 1 tahun pun tak habis makan, Nak keropok? Makanlah. Makan semua. Makanlah, Aku Keropok, balik dulu, Balik. Kacau dah nak makan. Man, cepat man. Ini. Bukan air ni. Ini. Awas dah. Okey. Abang Umar. Kan Abang Umar off tadi? Memang aku off. Tapi saja aku nak jumpa kau.
Kau dah baca surat khabar hari ni? Tidak, bang. Nah, kau baca. Muka 2. Aku dah cakap lagi dulu lagi. Kalau tak ada, minta dengan aku. Aku dah anggap kau lebih daripada kawan. Tapi... Bukan tak mau, bang. Belum sampai masanya. Sampai kau nak tunggu jadi begini? Saya tak tahu, bang. Saya tak fikir Asma sanggup buka pekung kami. Selama ni susah yang kami tempuh lebih daripada ini. Asma tu baik orangnya. Dia tak pernah minta-meminta. Apa yang saya beri, itulah yang dia ambil. Kadi, surat khabar, Kadi. Laksana orang tumbuk padi hampa. Perkara kecil dibesar-besarkan. Macam mana lagi saya nak buat, bang? Selama ini saya cuba memperbaiki hidup saya. Gini juga, bang. Kadi, yang eloknya kau balik rumah. Anak isteri kau perlukan kau. Abang nasihatkan kau ambillah cuti 1 atau 2 hari. Tempat kau biar abang ganti. Bang, nasib saya macam udang dalam tangkuk, bang. Mak, Jah nak berhenti sekolah lah, Mak. Biar Jah kerja. Sekurang-kurangnya, Jah dapat bantu ringankan beban Bapak. Jah nak kerja apa? Sebarang. Kerja kilang pun boleh. Soalnya, Mak, dapat duit. Boleh Jah bantu, Mak. Sayanglah, Jah. Periksa besar tu kan dah nak dekat. Habiskanlah dulu. Macam malulah nak pergi sekolah, Mak. Malu dengan kawan-kawan. Malu? Malu kerana Jah anak orang miskin? Bang. Jah, hidup kita macam ni sebab Bapak tak ada pelajaran tu, Jah. Bapak kerja keras. Bapak mahu Jah dan adik-adik Jah sekolah. Jadi orang pandai. Jangan jadi macam Bapak. Pak, kalau Jah kerja, Jah boleh bantu Bapak. Adik-adik pun tak susah. Jah, kita dah lama susah tu, Jah. Bukan baru. Tapi kenapa sekarang Jah rasa malu? Ha? Niat dia tu kan baik, bang. Biarkanlah. Bapak tak tahu. Bapak tahu Jah tamatkan sekolah Jah dulu. Pasal duit, itu soal Bapak. Jah faham tak? Faham? Abang nak makan sekarang? Kalau abang nak makan, Mas sendu kan? Boleh jugalah. Ma, mana Ma dapat barang-barang tu? Semua orang susah, Kak Kia. Tapi, taklah sampai keluarkan cerita dalam surat khabar. Hai. Memalukan aja. Alah, sebenarnya kan itu semua nak minta belas kesian. Nak minta bantuan. Hari tu kan banyak orang datang ke rumah dia tau. Ya. Diorang kasih susu, beras, gula, macam-macam lagi lah. Ya. Duit pun ada je. Lah, tak malu ke si Asma tu, Kak Kia? Malu, Mau. Sedih. Malu sebab semua orang dah tahu. Sedih. Sedih Mak dengan abang. Siang malam kerja keras. Nak kasih anak-anak makan. Nak kasih Mak makan. Mak tak sangka jadi macam begini. Mak tak bagi tahu apa-apa, bang. Sudahlah. Dan nasib orang susah macam kita ni. Mungkin niat mereka tu baik.
Tapi anak-anak malu. Ija malu. Katanya sebab dia dah besar agaknya. Alah, benda-benda kecil nak dibesar-besarkan. Soal susah ni, Ju, dah macam kain basahan. Lah, nak cari jalan mudah lah tu Kak Kia. Kalau minta sedekah, nanti kena tangkap. Jadi kalau keluarkan cerita macam ni, orang baca Kak Kia, orang kesian. Makin ramailah yang datang untuk menderma. Memang betul cakap engkau tu, Ju. Hai, tak lama lagi tu, sayalah kawan kita tu Kak Kia. Tak payah kerjalah laki dia tu. Bukan tu aja, Ju. Bertambahlah anak dia. Ish, Kak Kia ni. Kia. Anak apa tu? Anak pekak. Berdesing telinga aku. Alah, engkau jangan nak mau darah aku tau, Adol. Nanti aku boykot kau punya kedai ni. Janganlah boykot. Apa hal aku? Kalau Juriah tu lainlah. Dasar mata keranjang. Bang Doldi, ada je. Tak nak beli apa-apa ke? Sudahlah, tak padan mata keranjang kau. Kau ni ada aja. Belilah sikit apa-apa. Marilah. Alah, kau ni sikit mengajuk. Ma, kau ni kenapa dah tak tahu malu? Kau cerita tentang susah kau pada orang ramai? Sampai masuk surat khabar? Aku malu tau. Asma, keturunan kita satu pun tak jadi minta sedekah tau. Aku malu tau bila terbaca cerita tentang adik aku jadi macam ni. Semua orang tanya dengan aku. Kau tahu tak? Semua orang susah, Asma. Tapi usahalah. Cuba selesaikan masalah kau tu. Aku juga susah. Tapi aku cari jalan. Aku suruh bini aku kerja. Jadi, kurang sikit aku punya problem. Betul tu, bang. Aku pun kerja. Ini dah tahu susah, malas nak kerja. Anak saya tak ada orang jaga, Kak. Alah, itu alasan kau aja, Ma. Kau tu memang malas. Tambah kau dapat laki yang jenis menyerah. Tak tahu nak usaha. Susah sikit, pinjam sana, pinjam sini. Dah tak dapat pinjam, ini dah jadinya. Minta bantuan pada orang ramai pula tu. Abang Kadi dah kuat berusaha, Kak. Kerja keras siang malam nak cukupkan duit belanja rumah. Laki kau tu kerja mana pernah tetap. Sekejap-sekejap berhenti kerja. Dah tu, tanggung pula adik dia yang cacat tu. Mana tak susahnya? Ramai orang yang datang beri bantuan. Aku tengok banyak kau dapat barang-barang ni. Sampai penuh satu rumah. Hei, kalau macam gini makan pun tak habis. Berilah aku sikit. Abang nak? Ambillah, bang. Ini semua kan barang free. Ada yang kasih kau duit? Ada. Kalau ada, berilah aku pinjam. Aku dah 2 bulan tak bayar duit kereta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik, kalau Encik perlukan bantuan, jumpalah wartawan. Boleh disiarkan berita Encik tu. Tentu ramai yang memberi bantuan, kan? Awak ni siapa? Saya Rashida, dari Pejabat Kebajikan. Kalau Encik perlukan bantuan, silalah ke pejabat kami. Dah, aku dah nak balik. Tunggu, bang. Cik Rashida, jemputlah masuk. Jemput duduk. Maaf ya Cik Rashida, pasal abang dan kakak saya tu. Tak apa. Kak, saya minta maaf pasal hari tu. Saya datang ni pun nak hantar voucher yang kakak tak ambil. Encik Kadi ada? Ada. Dah dengar semua tu. Orang susah macam saya ni dah biasa dengar kata-kata macam tu. Kalau dilayan lagi sakit. Sebab itu saya biarkan.
Aiman? Aiman? Cikgu. Aiman belum balik ke? Belum lagi. Saya tengah tunggu Akmal. Kata dia nak main bola. Aiman. Cikgu dah baca semua kisah keluarga Aman di akhbar. Cikgu simpati. Tapi, kenapa Aiman tak beritahu cikgu? Sudahlah, Aiman. Cikgu pun dah beritahu ketua sekolah tentang perkara ini. Kami semua akan berusaha sedaya upaya untuk membantu Aiman. Terima kasih, cikgu. Aiman, cikgu tahu Aiman seorang murid yang bijak. Cikgu akan beri Aiman tuition dan cikgu tahu minat Aiman dalam bermain bola. Cikgu dah usahakan supaya Aiman dapat bermain dalam pasukan sekolah kita nanti. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Aiman harus belajar bersungguh-sungguh. Buktikan yang Aiman juga boleh menjadi seorang yang berguna di hari masa depan. Ya? Dah, cikgu nak pergi dulu. Terima kasih, cikgu. Man, masuk Man. Jangan malu, rumah aku tak ada orang. Mak aku jaga. Mak, Agma balik. Oh, Mak. Ya. Mak. Mak, di kawan Akmal, Mak. Aiman namanya. Masuk, nak. Masuk, Man. Ni Aiman. Mak kenal. Macam mana Mak kenal? Kan Akmal selalu cerita pasal Aiman dengan Mak. Oh, Mak lupa, Mak. Mak, Mak ada 2 kesel bola. Mak ingat nak bagi dia 1, Mak. Baguslah tu. Mak pergi ambil, Okey. Mal, kau tunggu sini, Mal. Aku pergi ambil. Okey. Duduk dulu, nak. Okey. Bila aku besar, aku nak rumah yang macam ni. Nak mak dan bapak aku duduk dalam rumah yang macam ni. Bila agaknya? Man. Ambil kau sebelah ni, Man. Boleh tak? Alright. Kia. Terima kasih, Man. Buruk sikit lah, tak apa. Tak apa. Okay. Akmal, mari ajak kawannya makan sekali tu. Man, nak makan. Okey. Man. Man, duduk, Man. Jangan malu. Duduk, Aiman. Jangan malu. Makan apa yang ada ni. Nasi, ni je yang makcik masak. Akmal, tuangkan air si kawannya. Ya, Mak. Makcik di dapur dulu, Kawan. Tengah, Man. Lambatlah kau. Tengah lapar ni. Cukup, Man. Cukup, Man. Tinggi sikit, kan? Sikit. Tinggi sikit. Bau. Tadi kelas boring sekali. Good morning, Miss Jasmine. Good morning.
Kita supposed to be in the class, right? We need to go to the toilet. Okay. Sorry, that's